Awak berdua telah dipancing ke dalam jerat mereka tu. Mereka akan melawan lawan yang kuat. Mereka dapat meniru dan mengumpul maklumat demi untuk memperbaiki diri mereka supaya mereka menjadi lebih kuat. Maaflah, tiba-tiba aja saya teringin nak dengar suara awak, Riko. Ada apa ni? Ada masalah di tempat kerja ke? Tak adalah. Masa ni cuma saya keliru sikit. Tapi kalau aku balik ke tempat asal aku dulu, mungkin semuanya akan pulih macam sedia kala. Sasaran kita telah bersembunyi di dalam terowong. Ada sesiapa terkorban? Ada. Beberapa orang telah menjadi mangsanya. Kalau begitu, kenapa tak ada apa-apa arahan untuk bertindak? Sekarang mereka sedang bergabung menjadi satu, dengan tujuan supaya mereka menjadi lebih kuat lagi. Maaf, ini saya kenalkan. Ayu Kirasa. Dia penasihat strategi. Awak yang bernama Kumon kan? Ya, saya. Terkejut tengok orang muda jadi pegawai atasan. Sekeliling kawasan misi dalam lingkungan 3 km dah pun dikepung. 47 sasaran yang bergerak diletakkan di bawah perhatian. Kira-kira dalam sejam lagi mereka akan berkumpul dalam terowong tu. Bila dah berkumpul, kita akan serang mereka dengan menggunakan Chester jenis baru. Tapi, bukankah Chester Gamma yang baru tu masih dalam proses? Tak ada masalah. 20 minit lagi persediaan untuk lepas akan siap. Penerangan operasi dalam 5 minit lagi. Kita jumpa lagi nanti. Itu hologram. Sebenarnya Illustrator berada di tempat lain. Illustrator? Kami pun tak tahu apa sebabnya. Awak tanyalah komander. Ada juga yang mengatakan dia tu seorang peramal. Sebagai contoh, dia mempunyai kemampuan untuk merasakan kehadiran makhluk asing. Dia mampu mengesan makhluk asing tu? Lari! Saya kata lari! Kita dikepung! Cair dalam badan mereka mudah terbakar, iaitu sama dengan belerang. Kita akan tunggu mereka betul-betul di depan pintu terowong. Chester Beta dan Gamma akan menyerang serentak dari kedua-dua arah. Siapa pandu pesawat? Untuk Beta, Komander Wakura dengan Ishibori.
Untuk gamma baru, Naik Komandan Saiju jadi juruterbang dan Hiraki jadi jurutembak. Tapi Dan Kumon pula akan bertugas sebagai pelindung terakhir. pelindung terakhir? Kawasan bandar terletak 10 km dari terowong. Sasaran mampu terbang. Awak boleh pandu Chester Alpha. Sekiranya sasaran dapat loloskan diri daripada semua serangan. Awak lindungi bandar berhampiran kawasan air. Baik. Kali ini pastikan awak boleh lakukannya. Tak semestinya raksasa perak akan muncul lagi. Chester Alpha bersedia untuk berlepas. Pelepasan dalam 20 saat. Mama kat mana, Mama? Mama! Mana mama saya? Naik Komandan. Apa dia? Kenapa awak tak laporkan pada pihak berkuasa tentang lelaki itu? Adakah sebab dia selamatkan kita dari bahaya? Adakah sebab tu? Awak ingat saya tak laporkan sebab saya tu hutang budi pada dia? Tak betul ke tu? Dia tu bukan manusia. Dia makhluk asing. Tahu kenapa saya tak laporkan? Sebab saya nak bunuh sendiri bila saya jumpa dia nanti. Seperti yang awak sedia maklum, dalam beberapa bulan ni, situasi selalu saja berubah-ubah. Mengenai raksasa warna perak, perkara ni yang paling dirahsiakan, betul tak? Kita tak tahu sama ada dia musuh ataupun kawan. Saya takut kalau gegasi perak terlibat dalam kes ni, ia akan memberi kesan yang besar kepada pekerjaan awak sekarang ni. Jangan bimbang, Tuan. Kami akan selesaikan dengan sempurna. Semua itu adalah tugas kami, Tuan. Dah masanya. Bergerak! Kali ini, raksasa perak tu akan muncul lagi ke? Pesawat nombor 1, 30 saat untuk berlepas. Sedia untuk berlepas. Sedia untuk berlepas. Ini Wakura. Sila laporkan keadaan pesawat. Ini Hiraki. Saya di tempat tersebut. Tidak ada masalah. Kali ini kami tembak mereka. Di sini, Komon. Saya tunggu di tempat perlindungan terakhir. Tak ada masalah. Pastikan yang sasaran ada di dalam terowong. Baiklah. Arah serangan A3 maksimum. Strategi bermula.
Chester Beta, tembak. Chester Gamma, tembak! Bunyi apa tu agaknya? Sasaran tu masih ada di sana. Tak mungkin. Suhunya meningkat. Lari. Apa dah jadi? Gas dalam badan makhluk asing dikeluarkan sebagai bola api ke? Mereka belajar dari cara kita menyerang mereka. Mereka memperbaiki kebolehan untuk berlawan. Geram juga dibuatnya. Apa ni? Kita mampu hapuskan mereka. Saya pun tak akan. Lepaskan mereka. Shori, tembak dia! Apa tu? Shori, tembakan penamat! Apa benda tu? Kenapa awak tak tembak? Di kawasan dekat-dekat situ ada pegawai polis. Kalau awak tak tembak, dia akan lari. Tembak! Tapi... Itu pesawat baru. Lelaki yang kau selalu ceritakan pada kami tu, Rico, dia sihat ke? Entahlah, sebab tak jumpa dia rasanya okey kot. Kerja dia memang untuk menyelamatkan orang, ya? Ya. Kerja tu bagus kan? Sebab itulah impian dia sejak dari kecil. Tidak. Sebab aku takkan biarkan dia lari. Nanti kau kenalkan dia pada kami, ya? Baiklah.
Bagus. Gergasi dan makhluk tu dah hilang. Ia telah berlaku macam yang dulu. Sekarang aku dekat mana?
Sekali lagi, dia dah selamatkan aku. Tapi mangsa yang diselamatkan oleh Ultraman selalunya manusia biasa. Peristiwa ni tak mungkin aku lupakan. Adakah gegasi dicipta untuk berlawan? Dengan metafil ke? Puan, ada baiknya Puan beredar. Kenapa? Tempat ni sangat bahaya. Ada makhluk asing muncul dan pesawat perang. Baliklah. Sini bahaya. Tak nampak apa-apa ke? Saya tanya tak nampak apa-apa ke? Inilah dia realiti.